rangkaian dalam teori itu. Kalau titik macam ni, dia adalah apa? Dia adalah lucu. Kalau macam bersambung macam ni, dia adalah tepi. Okey. Dia akan tanya, antara soalan dia akan tanya, biasanya dia akan tanya sekejap. Okey, kalau tepi huruf I, dia akan tanya, berapakah I atau NI? NI tu maksudnya bilangan tepi maksudnya. Okey, lepas tu dia akan tanya V. Dia akan tanya bucu. Dia akan tanya berapa V, iaitu NV maksudnya berapa bilangan bucu. Contohnya sini kita buat sini. Okey, so kita tengok bucu dia 1, 2, 3, 4. So NV ialah 4. Kalau dia tanya apa benda, ni A, B, C, D kan. So maksudnya V ialah A, B, C, D. Macam tu. Lepas tu yang ketiga dia akan tanya apa? Dia akan tanya darjah. Darjah apa? Sekejap. Lupa. Okay, so yang ketiga adalah dia akan tanya D. D tu adalah apa? Darjah. Okay, darjah ni formula dia 2I, iaitu 2 darab tepi. Contohnya, kita ada ni. Okay, kira Okay, kita kena kira tepi dia dulu. So, sini 1, 2, 3, 4, 5. So, tepi dia ada 5. Tepi kan 5. So, ni lah. So, kita guna formula tadi 2 darab 5. So, darjah dia adalah 10. Macam tu. Faham? Okay, soalan ni. First kali dia nak suruh cari V. V iaitu bucu. Okay, bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan. So, V dia, NV dia ada 4. Tapi V dia apa? Maksudnya apa V dia? Maksudnya apa yang dekat bucu dia ni? So, 1, 2, 3, 4. Okay, ni bucu. Saya padam tahu sebab dia tak muat. Okay, lepas tu kita nak tahu dia punya tepi. Dia punya tepi kita kira lah salah satu. Tepi huruf E. Huruf E. Dia ada 6. Okay, so kalau darjah dia punya formula 2 darab I. Okay, so darjah ialah 2 darab I. Maksud I tadi kita dah dapat 2, jadi 2 darab 6. Macam tu. So darjah ialah 12, bilangan darjah. Macam tu. Okey, darjah ni kita boleh tengok dekat ni tahu sebenarnya. Kita tengok. Okey, nombor 1 ada berapa dia punya penyambung? 1, 2, 3. Okey, so 1 ada 3. Okey, 2 pula. 2, 1, 2. So ada 2. 3 pula. 1, 2. 2 je. 4 ada. Okay, so tadi tu salah ni. 3 tu ada 4. Darjah 3 ada 4. Ni darjah tau. Ini. Okay, bila kita tambah semua. 2,
3, 2, 4, 3. Okey. Jadi kita tambah semua, kita akan dapatlah 12 ni. Tambah 3 tambah 2, 10. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12. So dah dapat 12. Macam tu lah kira dia. Itu je.